Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera bertemu lagi saya Zaza. Kami Zaza berada lagi di Rumah Telur ataupun lebih dikenali sebagai dekat ni panggil apa ya? The Hut. Okey, The Hut tu suara. The Hut tu maksud dia apa? Tak tahu bos yang letak nama ni. The Hut. Maknanya rumah telur jugalah orang panggil. Lebih dikenali pada rumah telur. Dia buka berapa, tutup pukul berapa? 8 sampai 5 petang. 8 sampai 5 petang. Oh, hari apa cuti? Tak ada cuti setiasa buka kecuali Ahad tak pukul 4 petang. Oh, Ahad. Gambar dia tak owner dia pemalu, jadi kita tanya secara dengan suara je lah. Okey. Maknanya dah lama ke Kedai ni dah 8 tahun dah. Dah 8 tahun. Yang kaya tu kan? Buat sendiri juga. Buat dari telur hilang ni lah. Oh, kaya tu kaya daripada telur sini lah. Oh. Berapa harga dia? Harga dia berapa? Yang penting halal ya. Ah. Halal kan? Ya, yang penting halal. Okey. Dia pun cakap halal kat sini. Okey, lepas tu yang ni berapa harga dia? Berapa harga dia? Sama ke? Sama. Yang hijau tu pandan, yang coklat tu original. Oh, pandan dia original. Okey, harga dia RM7.50. Harga dia sama. Lebih. Yang ni pandan, yang ni biasa. Madu pun ada. Madu apa dia? Sekejap ya, tengok. Ayam punya replika pun banyak. Okey. Yang ni apa ni? Yang tu egg poached untuk yang mana satu, atas ke bawah? Atas. Yang atas tu tu egg poached untuk buat telur hard boiled egg atau soft boiled egg. Yang Masuk bawah dekat tu? microwave. Yang bawah tu cendawan. Kalau Chinese diorang panggil lengqi. Untuk Dia apa? macam sejenis herba, ubat herba. Oh, okey. Okey, terima kasih di atas penerangan anda. Okey, kat sini kita ada telur organik, nampak? Free range ni apa maksud dia? Dia macam ayam kampung, bebas dimakan sendiri. Oh, okey. Ni macam-macam jenis telur dia kat sini. Kalau anda semua boleh tengok. Akan teruja. Tapi dia penutup dia tadi, dia kira lain kan? Kira lain. Kalau penutup berapa harga dia tadi? 30%. Oh, 30%. Ni takkan sedia, dia sedia begini saja. Jadi kalau anda nak tutup ni, Tapi kalau 3 kat atas. kalau 3 ke atas, 3 teri ke atas, dia akan bagi semua. Okeylah. Kita nak jalan-jalan dahulu di sini. Okey, kita nak tanya owner di sana. Dia agak pemalu untuk disebut apa. Tapi dia memberi kerjasama untuk memberi detail-detail yang ada di sini. Okeylah. Kat sana, dia ada kafe katanya. Okeylah, kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share dan komen YouTube kami. Kita tak selalu.